dan mendoakan anak-anaknya walaupun seringkali jasanya tidak dihargai. Babak 1 di dalam kelas, pelajar duduk menghafal. Habibah membaca hafalan dengan fokus. Cik P dan Fatin pula berbisik. Jangan buatlah dekat. Cik P berdiri dan meniru gaya ustazah berjalan. Dengan gaya tegas Cik P berkata, anak-anak, mari atas sama-sama. lalu semua ketawa kecil. Airin, jannah 3 hanya dia membaca Al-Quran. Jannah 2 berkata, aduh, enaklah macam ni. Tiba-tiba Ustazah Husna pun masuk. Terus Cik P cepat duduk. Ustazah Husna berjalan memerhati pelajar. Habibah sedang membaca hafalan. Ustazah Husna pun memujinya. Ustazah Husna memuji Habibah membaca hafalan. Habibah tersenyum kecil. Tiba-tiba jannah 2 pura-pura batuk. Ustazah ambil botol air yang pantul. Jannah 2 berkata, lalu Cik P menjerit. Macam baik Ustazah terdengar sedikit, tapi hanya diam.